من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا amma ba'd. Jadi alhamdulillah malam ni kita tukar tajuk sikit ataupun kita bincang sedikit tajuk berkenaan dengan isu semasa lah, iaitu ada komentar berkenaan dengan apa yang telah kita sebut berkenaan dengan Habib dan juga isu kubur lah, kita tidak isu golongan yang mengagungkan ataupun ghulu dalam melaksanakan ibadah di kubur orang soleh ataupun kubur Nabi. InsyaAllah kita cuba usaha untuk jawab secara ilmiah lah. Sebagaimana yang disebut di dalam video yang diviralkan tu. Ada beberapa isu lah yang disentuh yang insyaAllah, dan kita menyambut baik lah. Kita kata itu satu perkembangan ilmu. Para ulama' dulu pun benda yang sama buat. Zaman para ulama' salafus salih dulu pun dia buat benda yang sama. Cuma kadang-kadang orang yang tidak faham dengan konsep ilmu, dia menganggap benda ni baloh. Bukan. Kita sebagaimana yang disebut, yang dikata tahmah. Kalau tahmah, kita kata kita tak guna atas nama agama untuk tahmah orang. Agama tak membenarkan kita tahmah. Tahmah ni maknanya macam fitnah, macam menuduh sesuatu yang tiada bukti. Itu bukan cara agama. Kita sebut dengan hujah kita. Sebagaimana mereka menganggap mereka memiliki hujah dalam amalan dan juga tindakan serta i'tikad kepercayaan mereka, di pihak kita pun kita ada hujah kita. Tak betul sangat, dan kita nasihat kepada semua, termasuk kepada diri kita sendiri, tak kena sangat apabila kita datangkan hujah lalu dibanding-bandingkan kita dengan para ulama. Memang tak selayaknya. Nak banding saya dengan Imam Tabari, Allah, jauh langit dengan bumi. Nak banding saya dengan siapa lagi? Dengan Imam Romli, Allah, tak ketemu langsung. Dengan Tok Imam Romli kapal kita pun tak layak banding dengan kita. Tapi yang sepatutnya kena bandingkan antara qaul ulama' ni dengan qaul ulama' ni. Tu yang sepatutnya. Contoh dalam isu cium kubur. Ada ke ulama' yang mengatakan sunat? Ya, kita tak nafi. Ada ulama' yang mengatakan sunat. Seperti yang dinakalkan oleh Tok Syekh ni ataupun Ustaz tu. Tanpa kita sebut nama. Dia nakal kata, kau Imam Ramli kata sunat cium kubur. Kita tak nafi, tak pernah kita menafi benda tu. Tapi jangan bandingkan Imam Ramli dengan saya. Bandingkan dengan Imam Nawawi. Kalau kita nak buat hujah, kita panggil hujah bodoh lah. Pria demo dengan Imam Nawawi, boleh kita buat hujah gitu? Tak. Siapakah awak dengan Imam Nawawi? Tak, kita tak berhujah gitu. Itu hujah dangkal. Hujah yang tidak ilmiah. Berhujah ulama' dengan ulama'. Demo buat dan demo sandarkan kepada ulama' tertentu. Saya berhujah. Saya datangkan bukti dengan para ulama' juga. Jangan anggap kita sahaja ada ulama', ada tempat sandaran. Sekarang ni ulama' dengan ulama' ada hujah, ada benda. Tinggal satu lagi benda yang perlu kita adik. Manakah qaul ulama' yang paling dekat dengan kebenaran? Ataupun dalam istilah ilmiah kita panggil mana yang qaul yang rajih dengan marjuh. Setiap pandangan ulama' ada pandangan yang tepat, ada pandangan yang kurang tepat. Ni tak boleh nafi benda ni. Contoh dalam bab cium kubur. Ya, ada ulama kata sunat cium kubur.
Kita tanyakan bukti dia, hujah dia, dalil dia, kenapa dia mengatakan sunat. Dan kenapa ulama-ulama lain seperti Imam Nawawi dan lain-lain menganggap dia tu bid'ah. Benda tu satu benda yang karahah dalam agama. Adakah Imam Nawawi sembrono tanpa hujah? Tanya akal anda. Tak. Jangan hanya bercakap hanya kerana taksub kita kepada satu individu, taksub kita kepada kumpulan kita, lalu kita tidak berlaku adil. Berlaku adil lah. Sebab berlaku adil itu dekat dengan takwa. Jadi insya-Allah kita cuba. Boleh tak? Kita mulakan dengan video dulu. Sesi tayangan dulu berkenaan dengan pemujaan kubur. Pertama kita nak betulkan. Berkali-kali dia kata saya tuduh dia sembah kubur. Cuba cek balik dalam video-video kita. Tak ada satu pun ayat kita kata sembah kubur. Ayat yang kita guna puja kubur. Beza puja kubur, sembah kubur, ziarah kubur. Hak ni pun tarikh, hak ni pun kita jeng. Macam mana kita nak bercakap secara ilmiah? Bercakap dengan ilmiah. Tiada orang melarang ziarah kubur. Kita sebut berkali-kali, kita waris hujah berkali-kali tentang sunnahnya ziarah kubur. Malah madrasah kita pun buat aktiviti ziarah kubur ni. Ziarah kubur ni sunnah. Yang menjadi persoalan aktiviti di kubur tu. Aktiviti di kubur. Hak ni yang menjadi persoalan kita. Yang kita bincang. Tok Guru yang demo sanjung, yang demo puja ni, yang demo agung-agungkan ni benda yang dia buat. Satu lagi kita nak sebut sebelum kita tayang video. Jangan menganggap kami ni anti Ahlul Bait ataupun benci Ahlul Bait. Ini satu kenyataan yang sangat jahat kita kata. Kenyataan yang sangat jahat sebab prinsip ahli sunnah wajib mencintai Ahlul Bait. Demo sebelah sana yang mengatakan bahawa ni benci Ahlul Bait Demo yang tentang, yang kata, yang kutuk, maki sebelah kita ni, adakah sebelah ni tak ada Ahlul Bait? Kalau demo kata demo menyanjung, cintakan Ahlul Bait, cinta sama kata Ahlul Bait. Kumpulan demo ke kumpulan siapa pun kena cinta Ahlul Bait. Jangan oleh kerana Ahlul Bait kumpulan demo cinta, demo sayang, demo kasih, demo sanjung, demo cium pah kaki, cium. Tapi Ahlul Bait yang bukan dari kumpulan demo kutuk, demo maki. Macam-macam. Ini tak sepatutnya. Cinta Ahlul Bait tak pilih bulu. 2. Ketiga, apabila kita tegur Ahlul Bait. Mudah cerita kita kata tegur Tok Said lah. Sekiranya Tok Said ni ataupun Ahlul Bait ni buat salah. Ahlul Bait ni tak semayang contoh. Ahlul Bait ni minum arak. Adakah apabila kita tegur Ahlul Bait ni menunjukkan kita benci Ahlul Bait? Siapa punya hujah lagu tu? Apabila Ahlul Bait buat salah, buat silap, buat dosa, buat maksiat, buat perkara mungkar, hatta kemuncaknya buat syirik kepada Allah, atas dasar kita cinta ke Ahlul Bait, kita kena tegur dia, kena nasihat. Itulah nama cinta. Tapi kalau oleh kerana dia Ahlul Bait, dia buat salah mana pun, dia puja kubur ke, dia buat bid'ah ke, dia menyebar hadis palsu ke, oleh kerana kita cinta Ahlul Bait, kita tak boleh tegur, kita tak boleh nasihat. Ni cinta buta kita panggil. Cinta buta. Tapi cinta yang jelas, dia cintakan Ahlul Bait, sekiranya Ahlul Bait tu bawa kebenaran, bawa qala Allah qala Rasul, dia akan sami'na wa ata'na, dan dia sanjung tinggi Ahlul Bait tu. Kata agak-agak ala ra'si wa aini. Di atas kepalaku dan di atas mata aku akan cintakan, aku akan sayang Ahlul Bait ni. Bukan kerana semata dia Ahlul Bait, tapi kerana kebenaran yang dia bawa. Tapi kalau kerana oleh dia Ahlul Bait, dia pakai serban besar, 4 lapis, 8 lapis, 9 lapis, dia bawa hadis palsu ke mana pun, dia cerita dongeng lagu mana pun, dia cerita wali boleh terbang, kita sami'na wa ata'na. Ni cinta buta kita panggil. Bukan cinta Ahlul Bait yang mengikut syar'i. Jadi ni prinsip kita sebagai ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai Ahlul Bait. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ahli sunnah meletak, menyanjung tinggi kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah mengatasi segala-galanya. Ini prinsip yang mesti ada sebelah kita dan sebelah orang yang kata, yang mendakwa cinta Ahlul Bait, cinta Rasul, buat majlis itu, buat majlis ini, tapi dari sudut amalan mereka sangat jauh dengan Ahlul Bait, sangat jauh dengan cinta Rasul.
Okey, insya-Allah kita tengok dulu video. Ada suara tak? Okey. Mana tak bunyi suara? Holy di Jerusalem, start semula. tempat yang dikatakan sebagai tempat bersemadi, seringkali kubur yang menjadi tempat bersemadinya orang baik-baik atau orang soleh dijadikan sebagai tempat ibadat oleh sebahagian manusia. Dalam tradisi masyarakat Kristian, terdapat beberapa buah gereja terkenal yang direkodkan dibina di atas kubur tokoh utama agama Kristian. Antara yang paling terkenal adalah gereja Makam Suci atau Church of the Holy Sepulchre di Jerusalem yang dibina di atas tapak yang dikatakan sebagai tempat bersemadinya Jesus Christ yang mati disalib sebelum dibangkitkan semula daripada kematian pada hari ketiga. Gereja Makam Suci ini terletak di kota Jerusalem, Palestin dan telah dibangunkan pada tahun 326 Masihi di bawah arahan Maharaja Konstantin pertama, yang mana beliau merupakan Maharaja Rom pertama yang beragama Kristian dan yang telah menginstitusikan agama Kristian sebagai agama rasmi Empire Rome. Gereja terkenal yang lain turut dibina di atas kubur, antaranya adalah St. Peter Basilica yang terletak di Vatican City. St. Peter Basilica merupakan gereja Katolik yang paling masyhur dan terletak di tengah-tengah negara bandar Vatican City yang merupakan pusat pentadbiran bagi denominasi Kristen Katolik dan kediaman bagi Pope. Dikatakan altar gereja ini dibina betul-betul di atas kubur St. Peter yang merupakan sahabat paling kanan Jesus Christ. Selain daripada St. Peter Basilica, terdapat dua buah lagi gereja lain yang turut dikatakan dibina di atas kubur dua orang sahabat Jesus Christ yang mana ia terletak di Galicia, Spanyol, dan gereja St. Thomas Basilica yang terletak di Chennai, India. Kedua-dua gereja ini dikatakan dibina di atas kubur sahabat Jesus Christ yang bernama James the Son of Zebedee atau James the Greater dan Thomas Didymus. Amalan menjadikan kubur orang-orang soleh sebagai tempat ibadat ini juga terdapat dalam kalangan penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi daripada aliran Kafalah yang merupakan aliran Fatimiyah Yahudi misalnya, mereka sinonim dengan amalan memuja kubur para rapai mereka. Antara kubur yang terkenal menjadi tumpuan pemujaan para penganut agama Yahudi yang beraliran Kafalah ini adalah kubur rapai Shimon Bar Yochai, yang mana dia dianggap sebagai pengarang kepada kitab Zohar yang merupakan teks terpenting aliran Kafalah. Kubur beliau yang terletak di sebuah bandar kecil bernama Meron di utara Palestin akan diziarahi secara besar-besaran oleh para penganut agama Yahudi beraliran Kafalah pada perayaan Lag BaOmer setiap tahun. Selain itu, terdapat juga satu lagi makam rapai Yahudi bernama Yisrael Abu Hatzira atau lebih masyhur dengan panggilan Baba Sali yang turut menjadi tumpuan para penganut agama Yahudi beraliran Kafalah. Kubur Baba Sali yang terletak di Netivot di selatan Palestin ini kebiasaan dalam Islam. Perbuatan menjadikan kubur orang-orang yang soleh dan baik sebagai tempat untuk beribadat ataupun mendirikan masjid adalah sesuatu yang sangat dilarang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada dua orang isterinya ketika mereka menceritakan kepada baginda perihal gereja yang dilihat mereka ketika di Habsyah. Baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya mereka itu apabila ada lelaki soleh antara mereka yang meninggal dunia, mereka membinakannya tempat ibadat di atas kuburnya dan mereka buatkan pula padanya gambar. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Stop dulu. Stop dulu. Okey. Kita keluar sikit pada kelompok kita. Awal siapa yang mula dalam bab memuja kubur? Ataupun kalau dia salah faham, kita kata puja kubur, dia kata sembah kubur. Kita kata dalam ghulu, melampau dalam dok mengagung-agungkan kubur orang soleh. Siapa? Dua contoh utama di luar agama kita, iaitu Yahudi dan juga Nasara. Mereka ni terbukti, ada gambar, ada video kita boleh tengok, dok kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur yang dianggap dia kata siapa tadi? Sahabat Jesus.
Ada di India seorang, ada di Itali seorang, ada mana lagi. Kubur-kubur sahabat Jesus ni dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah. Okeylah, kita kata kita tak buat masjid. Dia kata di kubur Hud tak buat masjid, cuma buat tempat solat. Dah tempat solat ni nanti apa kita panggil dalam agama tu. Tempat solat tu tempat benda orang panggil. Apa tak guna istilah masjid ataupun tempat ibadah. Dah kalau anda bersolat di kubur ni, itulah masjid yang Nabi sebut dalam hadis tadi. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Nabi sebut jelas dalam hadis ni. Allah telah melaknat kaum Yahudi, Allah telah melaknat kaum Nasara. Sebab apa? Sebab mereka jadikan kubur-kubur Nabi mereka ni sebagai tempat ibadah. Nabi sebut masjid, mereka tak buat masjid, mereka buat gereja, mereka buat biara. Tapi apa Nabi guna istilah masjid? Yang dimaksud masjid sini tempat beribadah. Dan inilah yang anda buat di kubur Hud. Anda bukan sekadar pergi buat pasar malam ataupun berpesta, tidak. Tapi anda beribadah di sana. Inilah yang dimaksud puja kubur. Dia terjemah puja kubur, dia kata sujud ke kubur. Tak ada orang sujud ke kubur. Ini istilah dangkal kita tu. Apa ibadah dalam Islam? Ibadah benda, kita baca Quran, kita berzikir, kita apa lagi yang anda buat? Itulah yang dimaksudkan ibadah. Itulah yang dimaksudkan pemujaan kubur. Sedangkan agama Islam tak pernah ikat ibadah dengan mana-mana kubur pun. Islam tak pernah ikat. Tempat ibadah adalah di rumah Allah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Nabi kata jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Mana maksud Nabi? Maksudnya beribadahlah di rumah, jangan buat seperti kubur. Mana mafhum mukhalafahnya? Maknanya di kubur bukan tempat ibadah. Nabi ibaratkan mana-mana rumah yang tidak dijadikan tempat beribadah untuk solatnya, untuk berzikirnya, untuk mengingati Allah, Nabi anggap rumah tu seperti kubur. Maka mafhum para ulama dalam bab ni, larangan ziarah kubur, larangan beribadah di kubur. Galakkan supaya beribadah di tempat yang lain. Malah ada hadis, Nabi kata dijadikan antara keistimewaan Nabi SAW, Allah jadikan bumi ini tempat ibadah, tempat solat. Di mana saja kita boleh solat, kecuali beberapa tempat. Ada hadis sebut 2 tempat, iaitu hammam wa maqbarah. Di tempat kita qada hajat, tak boleh kita ibadah situ, tak boleh kita solat situ. Begitu juga di maqbarah, di kubur. Sedangkan mereka jelas sebut dalam video, kami solat je situ, kami tak sujud. Tak sujud mana? Solat tak sujud. Kubur Hud di belakang, dia kata. Jangan menipu. Saya pergi juga, bukan anda saja pergi ke kubur Hud ni. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka solat, malah di kubur, di depan kubur Hud pun mereka solat. Jangan menafikan. Sekarang kita bukan zaman kata zaman Jepun hari tu. Zaman Jepun hari tu bolehlah kita nak cakap, nak sembang bahang rambang. Tak, sembang bercerita dengan benar, dengan fakta. Tak, kenapa disebut hanya sekadar kita hanya salah ke, dia kata tak, persoalan pertama dia, salah ke kita berarak ramai-ramai sambil berzikir, sambil bersawak, salah ke? Jawab waktu dulu dia kata. Kita jawab ni tadi kita tengok Yahudi benda dia buat di kubur orang soleh dia. Mereka berarak beramai-ramai setiap tahun. Nabi sebut benda dalam hadis, Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai satu-satu kaum, terutama dalam perkara ibadah dia, maka dia di kalangan mereka. Tunjukkan satu dalil, satu hujah, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah, yang Nabi tunjuk kepada kita ataupun Nabi anjurkan kepada kita supaya berarak ramai-ramai di kubur ni. Tunjuk satu hujah. Malah Nabi sebut, Nabi larang, la taj'alu quburi 'aidan. La taj'alu qabri 'aidan. Nabi kata, tak, jangan jadikan kubur aku ni pesta keramaian. Jelas Nabi larang, jangan buat pesta, jangan buat keramaian di kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isu. Kita tengok video kedua insya-Allah. Ibadat adalah kubur Jesus Christ, ada kubur terdahulu. Sebelum wujudnya tradisi pemujaan kubur dalam kalangan sebahagian sufi,
telah ada umat terdahulu dalam kalangan ahli kitab melakukan amalan sedemikian, terutama kepada kubur-kubur para wali mereka. Salah satu kubur yang telah dijadikan rumah ibadat adalah kubur Jesus Christ. Ini kerana dalam kepercayaan Kristian, mereka mempercayai bahawa Yesus mati disalib. Rumah ibadah yang dibina atas kubur ini kini dikenali sebagai Church of the Holy Sepulchre. Di gereja ini juga tidak pernah sunyi daripada pertembungan dan pergaduhan antara kelompok aliran dalam Kristian dalam mengepalai upacara penting di dalam gereja tersebut. Gereja Makam Suci atau Church of the Holy Sepulchre yang terletak di kota lama Baitul Maqdis adalah sebuah bangunan gereja yang dipercayai dibina di atas tapak tempat bersemadinya Jesus Christ yang mati disalib mengikut kepercayaan Kristian. Ini lebih kuat tak Gereja ini mula dibangunkan pada tahun 326 Masihi semasa zaman pemerintahan Maharaja Konstantin yang pertama. Menurut bapa sejarah Kristian, Eusebius of Caesarea, Maharaja Konstantin pertama yang merupakan Maharaja Rom pertama yang memeluk agama Kristian, telah mengarahkan projek ekskavasi pencarian makam tempat di mana pernah bersemadinya Jesus Christ yang mati disalib di atas tapak sebuah kuil pagan Rom. Setelah menemui apa yang disebutkan sebagai saksi oleh Eusebius, Konstantin pertama kemudiannya telah mengarahkan pembinaan gereja Makam Suci di atas tapak tersebut. Bermula dari detik itu, maka wujudlah satu destinasi khas yang akan dikunjungi oleh para penganut agama Kristian seandainya mereka melakukan ziarah ke Baitul Maqdis. Gereja Makam Suci pernah mengalami beberapa kali proses pengubahsuaian dan pembinaan semula sepanjang sejarahnya. Pembinaan semula pertama berlaku selepas penawanan semula Jerusalem oleh Heraklius, Maharaja Rom zaman Nabi Muhammad SAW. Pembinaan ini dilakukan atas sebab gereja Makam Suci ini telah rosak akibat daripada pendudukan Parsi ke atas Jerusalem. Gereja ini walau bagaimanapun kekal terpelihara semasa umat Islam menawan Baitul Maqdis pada 637 Masihi. Hal ini disebabkan Islam melarang umatnya daripada merosakkan rumah-rumah ibadah agama lain. Di samping Khalifah Islam pada ketika itu, yakni Umar bin Khattab sendiri, turut telah mengeluarkan satu perintah jaminan keselamatan terhadap gereja-gereja yang terdapat di Baitul Maqdis. Pada hari ini, gereja Makam Suci terletak dalam kawasan sukuan Kristian kota lama Baitul Maqdis yang berada di dalam wilayah Baitul Maqdis Timur. Para penganut agama Kristian kecuali golongan Protestan secara umumnya meyakini bahawa tapak gereja tersebut adalah sememangnya tempat di mana pernah bersemadi jasad Jesus Christ selepas baginda mati disalib menurut kepercayaan Kristian. Daripada perspektif Islam, perbuatan menjadikan mana-mana kubur sekalipun kubur orang-orang yang soleh sebagai tempat ibadah adalah sesuatu yang dilarang. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada dua orang isterinya, iaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah, ketika mana mereka menceritakan kepada baginda perihal gereja yang mereka lihat di Habsyah. Baginda bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu as-salihu famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar fa ulaika syirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah." Sesungguhnya mereka itu, apabila ada dalam kalangan mereka lelaki yang soleh dan dia meninggal dunia, mereka binakan di atas kuburnya tempat bersujud, yakni rumah ibadah, serta mereka lukiskan pada rumah ibadah itu gambar-gambar. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Jadi kita kata apabila dia bangkit beberapa isu, kita tak sini ada 10 lah, kita cuba jawab satu persatu seringkas mungkin lah. Lepas tu kita sudahi dengan 10 larangan Nabi SAW berkenaan dengan kubur. Okey, pertama dia sebut tadi beragak beramai-ramai berzikir dan bersawak di kubur. Adakah salah? Kita kata beragak tak salah, berzikir lagi tak salah, berselawat lagi tak salah. Yang salah dia, yang salah buat keramaian di kubur. Tak, yang salah buat pemujaan kubur, mengagung-agungkan kubur orang soleh. Ni jelas larangan ni bukan saya Azwar sebut, tapi larangan ni datuk kepada segala hal baik yang kamu puja. Ia melarang kita memuja kubur ni. Tak, mengangkat kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur para nabi, tak, sebagai tempat beribadah ni jelas. Kedua, isu sembah kubur kita nafikan berkali-kali. Kita tak pernah sekali habuk sebut dalam mana-mana kuliah, mana-mana ceramah kita ke sebut anda menyembah kubur. Tak ada satu ayat. Cari, kalau jumpa tak, boleh kita bincang. Tapi kalau tak jumpa, ni zaman-zaman LOD ni pun tak, boleh kita LOD kot.
bila menuduh satu benda yang kita tak sebut. Dua. Ketiga, isu tawaf kubur pun sama juga. Berkali-kali kita nafi. Malah ada di kalangan ustaz-ustaz sunnah kita yang kata orang tawaf kubur di kubur Uhud ni, kita nafikan benda ni. Kita kata tak berlaku tawaf kubur ni. Macam mana boleh timbul lagi isu tawaf kubur? Tak, kita tak pernah mengatakan bahawa puak-puak Habib ni pergi tawaf kubur Nabi. Sebab mustahil nak tawaf kubur. Kubur tu panjang. Bang. Dua, tiga. Empat, sembah kubur maksudnya sujud. Mari mana ni? Tuan Ari satu takrif kata sembah maksud dia sujud. Adakah sembah hanya sekadar sujud? Tidakkah Nabi pernah sebut kepada rombongan Kristian yang mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak, apabila Nabi kata kamu menyembah rahib-rahib paderi-paderi kamu. Lalu paderi sama macam ustaz ni kok menafik. Kita tak pernah sembah. Dia kata. Lalu Nabi kata, bukankah paderi-paderi ni menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu setuju? Lalu barulah dia faham, maknanya sembah ni bukan sekadar sujud. Ustaz sembah ni segala benda yang kita buat ibadah bukan kerana Allah, kerana sesuatu benda lain, kerana mengagungkan orang ni, kerana memuja orang ni, seru orang ni, itu termasuk penyembahan. Lagi isu cium kubur, kita jawab dah tadi isu cium kubur tak? Bukan hanya Imam Ramli saja dalam dunia ni ada tak? Apabila berlakunya khilaf para ulama ni, kita sebagai cerdik pandai orang mengaji agama ataupun orang panggil agamawan tak? Setakat saya tahu ustaz ni duduk di Jabatan Mufti ke benda tak? Ahli fatwa ke benda. Tak temu cari tak hujah-hujah lain tak? Ulama-ulama lain, jangan cari Syed Azwan. Syed Azwan bukan ulama. Cari pandangan ulama. Syed Azwan hanya baca pandangan ulama sahaja. Ni bandingkan Syed Azwan dengan Imam Ramli, bandingkan Syed Azwan dengan Imam Tabari. Bisa. Jadi lepas ni kena panggil Imam Azwan pula. Syed Azwan dah sama level dengan Imam Tabari. Ini hujah dangkal, bobolah pakai hujah lagu ni. Bila ada satu pandangan, bila orang bagi pandangan orang lain, nakalkan pandangan dia. Jangan nakalkan pandangan hok ju baca. Ini semua orang kena, termasuk Dr. Rozaimi kena benda yang sama. Dr. Mazhar kena benda yang sama. Bila kita bagi pandangan, siapa mu dengan Imam Nawawi, siapa mu dengan Imam Bukhari. Jadilah berhujah dangkal gitu. Malu kok orang kita panggil tak? Malu kok orang. Okey. Seterusnya benda lagi. Kebenaran kubur Uhud. Okey, hak ni isu yang sangat-sangat mereka bawa sama tak? Kebenaran kubur Uhud. Dia wari benda, ustaz tu wari tafsir Tabari. Dia wari apa lagi? Kita tak pernah nafi. Memang ada dalam setiap tafsir cerita tentang mari kisah Uhud akan cerita tentang Ahqaf. Tak ada orang nafi. Dan ustaz pun bawa, kita terima kasih. Ustaz bawa bahawa Ahqaf ni bukan hanya di Yaman. Ahqaf juga katanya di Jordan, Ahqaf juga di Oman. Hak tu tak ada orang nafi. Yang kita bincang secara spesifik di situ kubur. Mari mana? Wari mana kita tafsir. Wari satu kitab hadis yang menunjuk situ tempat anda buat ibadah tu. Tempat yang anda pergi setiap tahun tu. Wari satu dalil daripada Quran ataupun sunnah yang kata memang situlah kubur. Ini kenapa ustaz tak bercakap benar bahawa yang menepati kubur ataupun betul-betul kata situ melalui mimpi? Bapa tak bawa benda ni? Kenapa tak jelaskan kepada masyarakat? Kenapa berselindung dengan dalil tafsir Tabari, tafsir ni, tafsir ni? Dalam tafsir tak sebut benda tu. Dalam tafsir hanya sebut di Ahqaf, bukit berpasir. Siapa yang nafi? Memang di Yaman, sebahagian Yaman ada bukit berpasir. Di Oman ada bukit berpasir. Di Jordan ada bukit berpasir. Hak tu kita tak nafi. Malah kalau kata betul lah di Yaman sekalipun, kita tak nafi pun bahawa kubur makam Nabi Hud ada di Yaman. Tapi secara tepatnya di situ. Mana bukti dia? Tidak lain tidak bukan melalui tafsir, bukan melalui hadis, bukan melalui Quran, bukan melalui sunnah, tetapi melalui mimpi. Adakah ustaz nak nafikan benda ni? Tak. Kitab hak ustaz sebut, kitab almarhum siapa? Habib Salim ke siapa tulis. Dalam tu pun disebut.
Bukan saya tak baca Ustaz, saya baca. Kita baca kitab tu, Ustaz Adli pun baca kitab tu. Cuma agak-agak berasa buang masa nak terjemah, Ustaz Adli kata. Baik terjemah kitab lain lebih bermanfaat. Kitab tu tak ada benda pun, tak ada hujah apa pun yang dibawa. Semata-mata nakal qaul. Oh ni kata sungai daripada syurga lah, apalah. Buat apa kita terjemah benda yang tidak bermanfaat untuk ummah. Okey, kalau ustaz rasa benar benda tu, ustaz sila ustaz terjemah dan sebarkan kepada orang awam. Jangan terjemah kitab tu saja, terjemah juga kaifiat ziarahu tu supaya orang awam tahu. Saya cerita dan dedahkan benda ni, bukan dedahkan untuk ustaz dan juga puak-puak ustaz, tidak sekali-kali. Saya dedahkan untuk orang awam yang tidak tahu apa yang sebenar berlaku di Yaman. Kebetulan saya ada sikit ilmu, kebetulan saya sendiri menyaksikan apa yang berlaku. Jadi saya cuba ceritakan kenapa tuduh saya tahmah. Datangkan satu benda yang saya tahmah, yang saya tunjuk, yang saya sebut tak berlaku di Yaman, tak berlaku di kubur Hud, tak berlaku di mana-mana kubur yang kamu puja, yang kamu agungkan. Okey. Ke-8, masalah awak pemikiran kotor. Ni satu tuduhan Ustaz. Tak? Bila kita berhujah, Ustaz kata kita berfikiran kotor. Okey, lepas ni saya akan bawa 10 dalil daripada hadis Nabi SAW, daripada ayat Quran. Saya nak tengok pula siapa yang kotor pemikirannya bila dengar hadis-hadis Nabi dengan ayat-ayat Quran berkenaan dengan larangan-larangan apa yang berlaku di kubur. Di kubur buat apa? Ke-9, ramai orang minat Habib Umar. Tersebut juga Habib Umar sebab tulis pun. Ramai orang minat. Ramai peminat ataupun ramai pengikut bukan satu bukti bahawa dia bawa kebenaran. Ini satu benda yang tak boleh dijadikan hujah Ustaz. Imam Khomeini ramai tak? Ustaz dah tengok Imam Khomeini ramai mana pengikut dia? Allah. Berdua-dua. Kalau nak ambil ulama lagi, Fir'aun lagi ramai pengikut. Bukan tu hujah kebenaran Ustaz. Orang ramai. Tak? Kalau hujah bodoh lagi, Metallica ramai pengikut. Tak? Siapa lagi? Artis Korea. Tak? K-pop ke benda? Benda-benda orang pengikut. Adakah itu hujah bahawa kebenaran? Tidak sekali. Tidak sekali-kali kita kata. Tak. Kita tak ada masalah benda orang nak puja Habib Umar benda. Kita tak ada isu pun benda tu. Cuma isu kita sebut apa yang dibawa, ajaran yang disampaikan, hadis-hadis palsu yang disebarkan, amalan-amalan pelik yang disebarkan masyarakat. Yang tu kita tegur. Di kubur buat apa? Baca Yasin, tahlil, tazkirah. Memang kita kata benda tu khilaf. Kita kata tak, khilaf lah. Kalau demo nak pegang boleh buat. Tapi kenapa Ustaz tak cerita di kubur juga main gendang? Di kubur juga berqasidah. Apa tak sibuk tak cerita benda tu kepada orang awam? Pamerkan kalau anda rasa itu kebenaran, itu satu amalan yang baik, kenapa tak disebut? Kenapa sebut tentang baca Yasin je? Kenapa bersebut tentang tahlil je, tazkirah saja? Hak joget hook tak sebut. Jauh joget hook. Jauh mana, dekat je. Di kubur hook tu lah dia buat joget hook. Orang awam buat. Dah ada Tok Lebar, Tok Habib, apa tak tegur orang awam buat benda karut lagu tu? Adakah memang syariat kita buat joget di kubur Nabi? Mari mana Ustaz? Kenapa tu Ustaz tak sebut benda ni? Dijadikan ruang untuk solat di kubur Hud. Apa tak sebut nama masjid? Kita sebut dah tadi. Naik sekejap semaya zuhur atas tu dia kata. Bukan masjid. Tempat semayang. Ikut Ustaz nak kona ikut mana? Tak. Ustaz takwil lah lagu mana pun dengan hadis Nabi. Nabi kata Allah melaknat Yahudi dan Nasara, jadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ustaz kona lah selagi Ustaz kona. Tak. Bercakap tiada fakta dan tiada hujah. Macam mana tak ada fakta, tak ada hujah? Kita tunjuk gambar tebang dah. Kita tunjuk video dah. Macam mana nak kata tak ada hujah lagi? Kita bawa hadis, bawa dalil dah. Macam mana? Hujah kat mana lagi Ustaz nak? Tak nak terima dalil dia kata. Okey, lepas ni kita bawa dalil lagi. Tidak suka Habib. Ini kita jawab dah dia.
siapa yang tidak suka ahli bait, dia bukan ahli sunnah. Ini prinsip kita dah. Ahli sunnah wajib mencintai ahli bait. Ahli sunnah wajib mengasihi ahli bait. Cuma kita sebut sekiranya ahli bait buat salah, sekiranya ahli bait bermaksiat, maka kewajipan ahli sunnah atas dasar cinta ahli sunnah kepada ahli bait, dia kena tegur, dia kena nasihat. Andai kata ahli bait pakai seluar pendek, kita kena nasihat. Wajib kena nasihat. Andai kata ahli bait tak semayang, wajib kita kena nasihat. Andai kata ahli bait buat bid'ah, hak ni kohor-kohor, wajib kita kena nasihat. Andai kata ahli bait benda buat pemujaan kubur, buat perkara amalan-amalan karut-marut di kubur, hak ni kita kena tegur. Dan teguran ini bukan menunjukkan seseorang benci ahli bait, bukan, tetapi sebaliknya dia kasih ahli bait. Ini ustaz kena betul fakta. Oh, bawa Nabi Khidir, Nabi Musa pun tak akan terima pokok ni, dia kata. Kita kata tak payah bawa Nabi Khidir, tak payah bawa Nabi Musa, bawa hadis Nabi sahaja, insya-Allah kita terima. Sekiranya ada hadis Nabi yang menyokong amalan-amalan anda, tak berpesta di kubur dan sebagainya, insya-Allah tahun depan kita pergi sama. Di kubur Uhud tu. Kalau kata ada dalil yang Nabi sebut secara jelas, hadis yang soreh, hadis yang secara zahirnya jelas menunjukkan, galakkan supaya pergi ziarah kubur Uhud, insya-Allah saya beli tiket, saya usaha juga beli tiket, kita pergi kubur Uhud, kita bermalam di situ 3 hari 3 malam pun tak apa, insya-Allah. Tak perlu bawa Nabi Khidir, tak perlu bawa Nabi Musa, cukup bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bawa Nabi, bawa hadis-hadis Nabi sahaja, insya-Allah kita sami'na wa ata'na ala ra'si wa aini. Ala ra'si wa aini, insya-Allah. Kita juga pun berdoa dengan doa yang sama supaya Allah beri hidayah kepada kita semua, termasuk para habib, termasuk para pentaksub habib, dan termasuk mereka-mereka yang sangat-sangat melampau dalam membuat amalan di kubur-kubur ni. Kita mohon supaya Allah beri hidayah, termasuk kita juga. Kita bukan kata kita sahaja yang benar, tidak. Kita di awal majlis tadi kita sebut Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wasaddidna. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu benar, maka rezekikan kami untuk ikut kebenaran. Doa ni kepada kita yang juga kepada golongan habib dan juga pengikut-pengikut pentaksub habib. Begitu juga doa yang warid daripada Nabi, Allahumma hdina wasaddidna. Ya Allah, berilah petunjuk hidayahmu kepada kami dan tepatlah dalam urusan kami. Saddidna ni maknanya tepat dalam urusan kami, dalam ibadah kami, dalam ziarah kubur kami, dalam berzikir kami, dalam berselawat kami, dalam cinta Rasul, cinta ahli bait. Saddidna ya Allah. Jangan kita cinta buta. Tak mahu. Kita nak cinta yang benar kepada Nabi dan juga para ahli bait. Jadi itu 17 perkara yang saya sempat tengok ataupun dengar 2-3 kali kot, kita dengar tak puas dengar tak Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya sebut ada 10 hadis yang Nabi, larangan Nabi tentang kubur. Kita sebut laju-laju lah. Tak. Yang pertama, larangan bina tempat ibadah di kubur. Tadi hadis kita baca dah. Cuma kita baca satu hadis yang lain. Hadis daripada Jundab. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila ala fa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dhalik. Saya terjemah hak belakang lah, hak atas tu tak ada kaitan dengan kita bincang dah. Dalam hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim. Yang kata saya buat hadis palsu pula dah. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ustaz tak percaya hadis ni, ustaz boleh rujuk balik hadis ni dah. Benda Nabi sebut di akhir hadis ni, Jundab kata Nabi sebut 5 hari sebelum wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan dia
Maknanya dalam waktu kritikal Nabi, dalam keadaan Nabi sakit, tenak Nabi ni, Nabi tetap memperingati umat dia benda-benda yang penting. Antaranya poin ini. Nabi kata, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu, mereka semua menjadikan kubur nabi-nabi mereka ini dan kubur orang-orang soleh, kita tengok video tadi kan, kubur orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Lalu mana Nabi SAW? Ala fala tattakhidhu kubura masajid. Janganlah kamu, wahai umat aku, Nabi pesan ke kita. Lepas Nabi cerita umat terdahulu buat benda ni. Lalu Nabi kata, dan janganlah kamu, ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Nabi larang. Dan para ulama panjang lebar syarah tentang larangan jadikan kubur-kubur orang soleh ni tempat beribadah. Dan benda ni jelas anda telah melakukan kesalahan ini secara jelasnya di kubur Nabi Hud alaihi salam yang anda dakwa. Sekali lagi Nabi sebut, inni anhaakum an dzalik. Aku larang kamu buat benda tu. Mana ketegasan Nabi? Pertama, Nabi cerita tentang keburukan umat yang terdahulu, menjadikan kubur nabi-nabi mereka, kubur orang-orang soleh mereka tempat ibadah. Lalu Nabi sebut, Nabi larang pula, jangan kamu buat benda ni. Tak puas hati lagi, Nabi sebut lagi, inni anhaakum an dzalik. Aku larang kamu buat benda ni. Ini 3 kali larangan yang jelas Nabi buat. Tiba-tiba ada ummah yang mendakwa cintakan Rasul, cintakan ahli bait. Dia abaikan kata-kata Nabi SAW. Tak sepatutnya. Ni hadis pertama. Hadis kedua, larangan buat binaan di kubur. Jelas, di kubur Nabi Hud yang terakhir kita pergi tahun lepas, sedang rancak pembinaan. Jelas Nabi larang. Benda dalam hadis ni, an Abi Wa'il, an Aliyan qala li Abi al-Hayyaj al-Asadi, ab'athuka ala ma ba'athani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitah wala timthalan illa tamastah. Rawahu Tirmizi, hadisun sahih. Ni kisah Nabi pernah mengutuskan Sayyidina Ali untuk meratakan kubur yang dipuja, kubur yang dimuliakan, kubur yang ditinggikan binaan dia. Nabi atau Sayyidina Ali. Dan dalam hadis ni, Sayyidina Ali kata ke siapa? Sayyidina Ali kata ke Abil Hayyaj. Sayyidina Ali kata benda, wahai Abi Hayyaj, nak tak kamu, aku akan atarmu sebagaimana Nabi pernah atar aku dulu untuk meratakan mana-mana kubur yang dipuja. Ni ahli bait. Sayyidina Ali ni bapak segala ahli bait, kita kata, selepas pada Nabi SAW. Kenapa anda tidak mendengar kata-kata datuk kepada segala ahli bait ataupun datuk segala kepada habaib ni? Andai kata Sayyidina Ali ada masa hari ni, agak-agak Sayyidina Ali buat benda dengan kubur Nabi Hud. Agak-agak Sayyidina Ali buat benda di kubur Zambal dan sebagainya. Dan Sayyidina Ali kata, Nabi pernah hantar aku untuk meratakan mana-mana kubur yang dipuja, yang diagungkan, yang dibesar-besarkan. Dan juga Nabi hantar aku untuk meratakan patung-patung yang dipuja, yang diseru. Itu larangan dalam membina kubur. Larangan mewarnakan kubur dan menghiasi kubur. Ini juga berlaku di kubur Nabi Hud. Berlaku di kubur-kubur yang dipuja, yang diseru. Di Tarim ataupun di Hadramaut. Benda Nabi larang. An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassisal qabr wa ay yuq'ada alaih wa ay yubna alaih. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Kata Jabir, Nabi telah melarang yujassis ni maknanya mewarnakan, mengkapurkan kubur. Dan kalau kita perhati kubur-kubur di Hadramaut, terutamanya kubur Nabi Hud, memang mereka akan cat warna putih. Maknanya cat kapur lah kita kata. Sedangkan jelas Nabi larang. Nak takwil warna lagi hadis ni. Nabi melarang kita ngecat ataupun menghiasi kubur, dan Nabi melarang kita duduk di atas kubur, dan Nabi larang kita membina binaan di atas kubur. 3 larangan dalam hadis ni. Okey. Seterusnya, larangan solat. Tadi ustaz tu jelas disebut dia solat di kubur Hud. Tengok, Nabi larang kita solat di kubur. Larangan duduk solat dan ibadah di kubur. An Abi Marsad Al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Nabi kata benda,
daripada Abil Marsad Al-Ghanawi, katanya aku dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan musalat menghadap kubur. Dalam hadis yang lain, la tusallu alal kubur, jangan kamu semayang di kubur. Wala tajlisu alaiha, dan jangan kamu duduk di atas kubur. Ini jelas larangan. Kalau orang nak takwil, dia tetapkan takwil. Kalau dia tak mau terima hujah nas daripada hadis riwayat Imam Muslim ni, dia punya pasal, kita kata. Kelima, larangan mengambil berkat dan iktikaf di kubur. Ni benda yang berlaku. Ke nak panggil benda, bukan panggil iktikaf sampai 3 hari, 4 hari 3 malam duduk di kubur Hud. Ke nak panggil apa? Kita tunjuk dulu video bahawa di kubur Nabi Hud ni orang bina binaan. Dia kata apa salahnya bina binaan? Tak salah. Nak bangunan, nak KLCC syuting pergi kat kubur Hud tu pun tak salah. Yang salahnya mengagung-agungkan kubur. Anda buat tempat-tempat penginapan ni tujuan dia benda semata-mata tujuan ziarah. Sedangkan kita baca hadis lepas ni, hadis larangan safar, larangan menempuh perjalanan yang bersusah payah untuk pergi cari kubur. Nabi larang benda ni. Sedangkan anda buat. Benda Nabi sebut dalam hadis ni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila al-Hunain marra bi syajarah lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwat. Kita baca sebab hadis ni panjang kisah berlaku ketika perang Hunain. Nabi dan juga bala tentera ada lebih kurang 12,000 sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, untuk terlibat dalam perang Hunain. Perang Hunain ni berlaku di Taif. Jadi Nabi dengan 12,000 orang sahabat ni daripada Mekah berjalan menuju ke Taif. Siapa tengah jalan, lalulah di tempat pokok orang-orang jahiliah ambil berkat. Dia panggil pokok Zatu Anwar, pokok sidir. Pokok pokok benda sidir ni pokok bidara. Zaman jahiliah dulu, puak-puak musyrikin jadikan pokok ni tempat ambil berkat. Buat benda, dia akan gantung senjata-senjata mereka untuk ambil semangat kemenangan dalam perang. Lalu bila sampai sini, ada di kalangan sahabat yang baru masuk Islam ni minta ke Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Sahabat-sahabat baru masuk Islam, hak tak kemah lagi akidah dia. Dia kata, ya Rasulullah, zaman jahiliah dulu, pokok jahiliah dia ada pokok untuk dia ambil semangat, ambil berkat. Jadi ya Rasulullah, apa kata untuk kita menang dalam perang Uhud, perang Hunain ni, jadikan kami pokok untuk kami ambil berkat. Benda Nabi sebut, subhanallah. Nabi kata, maha suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa. Nabi kata, perbuatanmu ni sama sebagaimana perbuatan Yahudi Bani Israel dulu dengan Nabi Musa. Benda mereka buat, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dalam surah Al-A'raf, puak-puak Yahudi Bani Israel lepas lari daripada Mesir, sampai satu tempat, dia tengok orang sembah patung, sembah Tuhan-Tuhan patung. Lalu dia pun minta Nabi Musa, wahai Musa, jadikan kami ilah sebagaimana mereka mempunyai patung-patung ilah juga. Nabi samakan orang yang mengambil berkat dengan pokok, dengan batu, termasuklah dengan kubur. Nabi samakan perbuatan ini sama sebagaimana perbuatan Bani Israel dulu dengan Nabi Musa, menjadikan benda-benda ni, tempat berkat ni sebagai ilah. Mana maksud ilah? Sembahan, pujaan, tempat ambil berkat. Dan ini dilarang, kecuali benda yang dikecualikan, seperti Hajarul Aswad. Dan Hajarul Aswad tak ada sahabat pun yang menganggap ambil berkat situ, tidak. Kata-kata Sayyidina Umar sebagai panduan kepada kita dalam bab Hajarul Aswad. Ni kita pesan kepada orang-orang yang terlibat nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Jangan taksub siapa tahap buat benda yang tidak sepatutnya untuk cium. Sebab cium Hajarul Aswad ni sunat, bukan siapa tahap wajib. Bukan rukun haji, bukan rukun umrah pun. Tapi sunat, ya, digalakkan kita buat. Tapi jangan sampai melampau. Kita pernah tengok dengan mata kepala kita sendiri, ada muslimah, tidak sebutlah negara-negara mana, dia bersungguh dia cium ni, sampai tahap cabut tudung dia. Dah lah cabut tudung, hilang pula tudung tu, bayangkan. Tengah ramai orang, berderu-derang orang ni, semata-mata kerana nak cium Hajarul Aswad. Dengar kata-kata Umar bin Khattab. Umar bila nak pergi cium Hajarul